Assalamualaikum, saya Suli Syahidin, pemilik Nissan Sunny B11 tahun 1986. Mulanya kereta ni kereta abah saya. Lepas tu saya minat sebab ada tengok geng-geng Nissan Sunny ni modified. Rupa dia tukar kepada rupa lain lah, rupa JDM. Tu kita minat. Jadi kita minta kat abah kita lah untuk buat kereta ni. Lepas tu mula pada tu kita slow-slow join club dulu, club Nissan Sunny Owner Club yang bertempat di Kedah lah, Sungai Petani, base dia. Lepas tu mula-mula masuk tu kita start berkawan dulu lah dengan geng-geng ni. Lepas tu slow-slow lah cari barang dia, tengok spek dia mana yang boleh kita mod dekat Sunny ni. Macam saya pilih untuk buat spek JDM B11. Memang ada dekat Jepun, memang ada spek ni. So kita cari lah slow-slow barang-barang dia. Lepas tu kita buat sikit apa semua, sampai jadi macam ni lah. Lain sikit pada Nissan Sunny standard untuk luaran dia lah. Ok, kalau kita tengok kat sini cat pun dah terkupas lah orang kata kan. Cat sini bonet semua dengan ni ke tersadai lama lah ni. Masa PKP lu tak ada bumbung, tak ada apa, hujan panas. Lah kita bagi hidup balik. Event pun dah start nak banyak dah ni dekat Malaysia ni. Dengan Sungai Petani pun banyak event. Lepas tu impian saya ingat nak kumpul modal untuk cat balik lah kereta saya ni. Ok, jom lah ni kita tengok bahagian enjin pula. Ok, saya menggunakan enjin standard Nissan Sunny E13 1.3 lah. Cuma saya letak cover head turbo je lah, dengan buat sorok wiring sikit kan. Lepas tu selebihnya tak ada apa-apa. Enjin ni tetap 1.3 Nissan Sunny. Ok, dari segi luaran pula saya make up. Saya pakai grill Nissan Sunny Wagon VB11. Nissan Sunny VB11. Lampu dia kecil sikit daripada Nissan Sunny 130Y tu. Besar asalnya. Ni saya tukar muka depan dengan lampu. Lepas tu juga bubur bumper JDM, bumper Nissan Sunny JDM dengan set mirror tanduk lah. Kita minat buat old school, jadi kita pakai style tanduk macam ni lah. Sport rim pula kita pakai sport rim Enkai AP Racing 13 6.5 dengan 7JJ. 6.5 depan, 7JJ belakang. Lepas tu tempat set mirror asal kita ada cover dah. Cover Nissan punya. Ok, door visor kita pakai door visor chrome, nak bagi nampak old school sikit lah. Lepas tu dengan rack, kita custom rack untuk bubur, contoh bubur tangga ke, bubur papan surfing lah saja untuk event-event ke, sonok-sonok, bubur bicycle BMX ke atas gantung. Lepas tu dengan belakang kita pakai bumper JDM juga, satu set lah dengan depan JDM dengan lampu dah, lampu belakang semua. Ni lah kita buat look spek old school lah. Barang-barang Sunny ni yang mana saya buat untuk spek JDM ni kebanyakan barang-barang saya kutip daripada kawan-kawan. Lepas tu dengan tengok dalam Facebook, dengan group old school, mana yang mereka ada post pun, kita kena hello-hello mereka terus lah untuk cari. Jadi siapa-siapa yang berminat nak restore ke atau nak cari barang ke, nak memiliki Nissan Sunny ke, boleh tengok page Nissan Sunny Owner Club yang berpangkalan di Sungai Petani, Kedah. Dalam tu boleh tengok barang-barang ke, jenis-jenis makeup kereta ke untuk Nissan Sunny ni, semua boleh tengok dalam tu. Ok, hampa kat sana jangan takut nak main kereta lama. Tapi nak main kereta lama pun kena ada minat. Barang-barang dia pun boleh tahan lah juga kalau kita nak main ni. Kereta lama lagi rare.